الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام وقرنها بالصلاة في كتابه وحذر مانعيها من أليم عقابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المسارعين إلى الخيرات فيا عباد الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتوكلوا عليه حق توكله إن كنتم مؤمنين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah, ibadah zakat adalah satu arahan daripada langit ataupun agenda samawi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai satu simbol ketaatan kepada Rabbul Jalil. Ibadah ini bukan semata-mata pindahan harta daripada tangan yang kaya kepada tangan yang memerlukan. Malah ia juga berfungsi sebagai pencuci jiwa dan rohani kita daripada sifat bakhil serta mampu menjadi pemangkin masyarakat yang harmoni dan penggerak ekonomi yang barakah. Selain itu, para ulama juga bersepakat bahawa zakat adalah ibadah yang tertakluk kepada pengurusan ulil amri ataupun pemerintah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian daripada harta mereka itu menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalimah khuz yang bermaksud ambillah di dalam ayat ini menjadi satu bukti dan dalil bahawa urusan zakat hendaklah diuruskan secara berstruktur oleh ulil amri, yakni pemerintah negara itu ataupun negeri itu, seperti mana yang telah diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pentadbiran khalifah yang terdahulu, supaya pengurusannya lebih tertib dan teratur, kutipan zakatnya tersusun dan agihannya sampai kepada yang berhak. Di negeri Kedah Darul Aman, kuasa ini telah dipertanggungjawabkan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah yang bernaung secara terus di bawah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman sebagai pemerintah yang memayungi urusan agama negeri. Oleh itu, ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang makruf adalah tuntutan syarak yang perlu dipatuhi oleh semua peringkat masyarakat. Dan apabila rakyat memahami prinsip ini, maka kutipan dan pengagihannya pasti akan dapat diuruskan dengan lebih telus, lebih meluas dan sampai kepada golongan yang berhak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam konteks ekonomi, tujuan zakat disyariatkan adalah sebagai satu sistem ekonomi bagi masyarakat yang lemah dan tertindas.
Apabila yang kaya merasa peduli, maka sudah pasti yang miskin akan merasa disayangi dan diberikan perhatian. Lalu terzahirlah satu ikatan persaudaraan yang sejati berdasarkan kepada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma." Maksudnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan turut menderita dengan mengalami seperti demam dan tidak dapat tidur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ekonomi yang baik dan sihat bergantung kepada aliran kewangan yang sentiasa beredar dalam kalangan masyarakat dan tidak terhenti kepada satu golongan sahaja. Justru, sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahawa harta yang dimiliki oleh orang yang kaya tidak boleh disimpan secara beku di dalam akaun. Bahkan ia mesti diedarkan kembali kepada golongan yang memerlukan apabila cukup tempohnya, yakni haul, dan juga had jumlahnya, yakni nisab, sekaligus mencegah kekayaan daripada berpusat kepada segelintir individu sahaja. Masyarakat yang ekonominya beredar secara seimbang akan menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera dalam jangka masa yang panjang. Para hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa indahnya Islam menggambarkan sebuah kehidupan yang berasaskan pada sifat bantu-membantu dan bertimbang rasa antara yang kaya dan yang miskin. Di saat air mata si miskin bertukar menjadi senyuman dan kesusahan anak-anak mereka bertukar menjadi kejayaan, maka ketika itu kehidupan si kaya juga pasti akan dilimpahi ketenangan dan keberkatan serta kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi tidak akan sesekali memiskinkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan lagi kekayaannya kepada sesiapa yang suka menginfakkan hartanya, di samping dapat meruntuhkan tembok kebakhilan serta belenggu jiwa kepada nikmat duniawi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Maksudnya, tidak akan sesekali berkurang harta kerana disebabkan zakat ataupun sedekah. Hadis riwayat Muslim. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, pada tahun ini sehingga 1 Disember 2025, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah berjaya mengagihkan sebanyak 299 juta yang telah pun memberi manfaat kepada 22,000 golongan asnaf di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Daripada jumlah tersebut, seramai 18,571 keluarga fakir dan miskin telah menerima agihan kewangan tunai secara bulanan ke akaun masing-masing di antara RM400 hingga RM1,500 sebulan, bagi memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan dengan baik. Manakala, dalam tahun yang sama juga, sebanyak 432 buah rumah yang dhaif telah pun berjaya dibina baharu serta dibaik pulih oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah pada tahun ini dengan jumlah agihan sebanyak 12.12 juta. Selain itu, bagi sektor pendidikan pula, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah mewujudkan skim agihan tajaan penuh kepada seramai 2,639 orang anak-anak dari kalangan keluarga fakir dan miskin untuk menyambung pengajian peringkat menengah di 36 buah sekolah agama rakyat dan sekolah agama bantuan kerajaan yang menjadi panel kepada lembaga zakat. Sektor pembinaan legasi masa depan melalui pendidikan ini sentiasa menjadi fokus Lembaga Zakat dalam pengagihan zakat setiap tahun kerana ia telah terbukti dapat mengubah nasib keluarga, malah nasib sesuatu bangsa. Ini dapat dilihat melalui usaha berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah kepada komuniti orang asli di daerah Baling bermula daripada tahun 2019 lagi, di mana terdapat kajian yang merekodkan dalam tempoh 68 tahun sejarah kemerdekaan negara tidak pernah ada seorang pun daripada komuniti orang asli ini
yang berjaya lulus ke pengajian peringkat tinggi. Akhirnya, setelah 5 tahun, pelbagai usaha dan intervensi dilakukan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, kita dapat melihat 3 orang anak orang asli ini buat pertama kalinya telah berjaya lulus peperiksaan SPM pada tahun 2024 dan telah diterima masuk ke universiti pada tahun ini. Ini adalah generasi sulung yang telah diasuh menggunakan dana zakat dan masih ada lagi adik-adik mereka yang sedang belajar di peringkat menengah dengan usaha yang sama. Bayangkan hadirin sekalian, 10 tahun akan datang, sudah ada 30 orang daripada kalangan anak-anak ini yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat tinggi dan sudah pasti nasib dan masa depan bangsa tersebut secara tidak langsung akan berubah menjadi lebih baik. Semua kebaikan yang kita lihat ini adalah hasil daripada zakat yang tuan-tuan telah tunaikan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Setiap sen yang diberikan, sekalipun kecil, pasti mampu membawa perubahan yang besar, membantu mereka yang memerlukan dan mengubah kehidupan saudara-saudara kita kepada yang lebih baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain ibadah zakat yang wajib kita laksanakan, Islam juga telah mensyariatkan ibadah sunat, iaitu sedekah sebagai pelengkap yang luas dan fleksibel kepada struktur asas ekonomi umat Islam. Sebagai perumpamaan mudah, zakat boleh diibaratkan sebagai empangan besar yang diuruskan secara sistematik bagi memberikan manfaat berterusan dan mendorong kitaran ekonomi secara keseluruhan. Manakala sedekah pula boleh diumpamakan sebagai sungai-sungai kecil yang akan mengalirkan air dari empangan ini dalam bentuk yang kecil seterusnya mengairi bendang dan tanaman. Air dari sungai ini sekiranya dialirkan secara konsisten, pasti akan membuahkan hasil dalam masa yang terdekat. Oleh yang demikian, dengan perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah, Lembaga Zakat telah melancarkan inisiatif kempen sedekah sehari RM1 kepada orang ramai, di mana kempen ini membolehkan orang ramai untuk menderma secara mudah melalui potongan automatik daripada akaun bank masing-masing secara direct debit ataupun secara one off, yakni sekaligus. Hasil sedekah ini akan digunakan sepenuhnya bagi tujuan menampung keperluan yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak, kesihatan dan pembangunan ummah di negeri Kedah. Inilah sinergi yang Islam sediakan kepada kita melalui zakat dan sedekah bagi memperkasa ekonomi dan kehidupan umat Islam supaya lebih sempurna. Oleh itu, khatib ingin menyeru kepada hadirin sekalian agar kita segera menunaikan zakat harta yang wajib ke atas kita setelah ia mencapai nisab dan haulnya. Janganlah kita bertangguh dalam melaksanakan kewajipan ini sehingga kita dianggap berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebahagian kecil dalam harta kita itu bukanlah milik kita, bahkan ia adalah hak kepada mereka yang berhak. Pastikan juga taksiran zakat yang kita laksanakan adalah tepat supaya ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Maksudnya, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seolah-olah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan di setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك
بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أتم علينا نعمه وأسبغ علينا فضله ورحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita menunaikan kewajipan zakat yang telah diwajibkan ke atas kita kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman sebagai sebuah institusi rasmi yang mewakili ulil amri negeri ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Dan mimbar juga ingin menyeru agar kita turut melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lain seperti bersedekah dan mewakafkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya qadiyal hajat, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan kekuatan kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah serta menunaikan zakat yang diwajibkan ke atas kami. Ya Allah, limpahkanlah balasan terbaik kepada semua pembayar-pembayar zakat. Berkatilah harta mereka, berkatilah keluarga mereka, dan berkatilah kehidupan mereka. Luaskanlah rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Jadikanlah ibadah ini sebagai penyuci jiwa disebabkan rahmat dan keampunan-Mu, serta kurniakanlah ketenangan dan kebahagiaan yang berkekalan. Jauhkanlah dari segala kesusahan dan mudarat. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan-Mu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, daripada takdir yang buruk. Ya Allah, kami mengharapkan perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dari berubahnya kesihatan yang telah Engkau kurniakan kepada kami, dari berkurangnya harta yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Lindungilah negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Engkau selamatkanlah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Berikanlah kepada mereka jalan keluar serta keamanan dan kemakmuran di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دوليان teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni As-Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad. Ya latifan bil ibad, ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.